Alauddin, saya nak awak gelak untuk setiap benda yang saya cakap. Saya boleh ketawa, tapi bukan untuk setiap benda. Kalau ada sesuatu yang kelakar atau ringan, saya akan ketawa dengan ikhlas. Tapi kalau Gelak untuk benda tu- setiap perkara yang saya cakap. Saya tak akan ketawa secara automatik untuk setiap perkara, Nasir. Saya nak pastikan... Awak cuba gelak ketawa. saja. Baik, cuba lontarkan sesuatu yang betul-betul lucu. Kalau saya rasa ia kelakar, saya akan ketawa. Saya baru beli air tadi. Ada air untuk saya juga ke? Bilik ni bau wangi lah. Ya ke? Saya baru accident kereta. Nasir, kalau betul aksiden, saya harap awak selamat. Tapi kalau ini sebahagian... Teruskan gelak. Baik, sebab awak suruh saya gelak untuk semua benda. Nenek saya baru meninggal. Saya rasa makin salah ni. Awak rasa nenek saya meninggal awak ke? Bukan macam tu. Tunggu. Kenapa saya mesti gelak? Awak rasa kematian tu lawak? Nasir, tolong hentikan saya. Maaf, Nasir. Awak nak saya tanya apa lagi dekat Alauddin? Komen kat bawah. Dan tekan button ni supaya awak boleh follow saya. Supaya bolehlah saya tukar screen phone saya. Dan bayar subscription ChatGPT Plus.